Boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi kita sambung perbicaraan kita berkenaan khusyuk di dalam solat. Jadi kalau kita boleh untuk sama-sama cuba berusaha untuk mendapatkan khusyuk seperti mana yang kita sebutkan tadi, InsyaAllah kita akan lebih lagi seronok dan juga nak ketika mana mendirikan solat itu. Sebab itu kata Nabi SAW, hubbiba ilayya, dicintakan kepada aku, an-nisa, yaitu perempuan, dan juga wangian, wa-tib, was-salah. Kalau kita faham bahasa Arab, hubbiba itu aku diberikan cinta, bukan kita yang cinta sendiri, diberikan cinta itu. Jadi memberinya Allah kepada wanita, kepada wangi-wangian, dan kepada salat. Yang itu yang kita nak nak dapatkan, rasa cinta itu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apabila kita solat tu kita merasa cinta kepada solat. Tapi cinta itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita selalu doa, Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Atau dalam Quran dikatakan bahawa orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepadanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan cintakan dia kepada iman, wa zayyinhu fi qulubikum. Maka Allah akan perhiaskan dia di dalam hati kamu. Ini kecintaan yang disebutkan. Dan cinta itu perasaan. Seperti saya katakan tadi, kita ni dalam solat main perasaan, tapi main perasaan dengan Allah. Kan kerana kita terlalu sangat sebenarnya memainkan perasaan terhadap keduniaan kita, terhadap makhluk. So akhirnya kita punya perasaan itu banyak dihabiskan kat situ, sehingga akhirnya untuk kita bawa perasaan itu kepada Allah SWT itu dah hilang rasa kita mati rasa kita. Sebab tu kita nak supaya hidupkan semula rasa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perasaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan asasnya adalah ilmu lah. Sebab tu kita kena kenal kepada Allah. Sebab tu kenapa para arif billah menyebutkan awwaluddin ma'rifatullah, awalnya agama itu adalah mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam istilah kita sebut tak kenal maka tak cinta. Jadi sebab tu kita nak kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akhirnya kita betul-betul memberikan segala perasaan kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kalau bawa orang pergi haji atau umrah, itu ketika Nabi menyebutkan sesungguhnya tawaf itu bimanzilatis solat, sesungguhnya tawaf itu dia pada kedudukan solat. Maknanya Nabi kata tawaf itu macam solat, sama. Jadi sebab itu saya sebutkan tadi, kalaulah khusyuk itu yang maksud Nabi sama
dalam antara tawaf dan solat ini ialah khusyuk lah. At-tawaf bimanzali solat. Tawaf itu sama kedudukan dengan solat, iaitu perlunya ada khusyuk. Tapi kalau khusyuk itu maksudnya adalah concentrate dan fokus, bermakna tawaf tu kita susahlah nak tawaf, kan? Maksudnya kita, tapi maksud di situ ketika mana kita tawaf, kita sepatutnya luahkan segala perasaan kita kepada Allah, berikan seluruh rasa kita kepada Allah ketika tawaf. Jadi sebab tu ketika orang yang tawaf betul-betul buat perkara tersebut, dia tidak akan rasa susah dan penat ketika tawaf. Tapi biasanya ketika seorang itu tawaf, dia akan rasa susah, dia rasa penat. Dan biasanya apabila dia balik daripada umrah, haji atau tawaf, maka cerita dia tidak lain adalah tentang orang yang tawaf. Dia tu ada orang tu, aku lah tawaf macam tu, dia kumpulan tu dia tolak. Sebab perasaan kita kepada dia, kita beri perasaan kita kat situ, sakit hati, marah, kita tak berikan seluruh perasaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Nabi kata tawaf itu sama kedudukan dengan solat, khusyuk. Bayangkan kita tawaf 7 pusingan. Kalau kita berikan perasaan kita kepada Allah pada waktu itu, kita akan puas. Maksudnya puas di sini ialah kita dapat berbicara dengan Allah SWT. Yang kita kata yukhatibu rabbah. Solat itu seorang berbicara dengan Tuhannya. Itu kita tawaf, kita cakap dengan Allah, ya Allah, aku bersyukur kepadamu akan banyaknya nikmat yang kau berikan kepada aku. Ya Allah, aku ni banyak lupa, lalai kepada Engkau. Engkau masih lagi panggil aku di tempat yang mulia dan suci ni, walaupun aku tak layak. Cuba bayangkan kalau kita cakap itu kepada Allah SWT. Masya Allah, tawaf kita tu kita rasa tak cukup dengan sembang bicara kita dengan Allah SWT. Tapi kerana kita tawaf tadi, kita tengok orang buat itu dan susahnya dan sebagainya, akhirnya kita rasa tawaf itu adalah sesuatu yang susah, berat. Kita tak rasa seronok, kita tak rasa puas ketika mana tawaf. Jadi itu yang kita nak betulkan balik mentaliti kita, dalam makna kita menghayati kepada khusyuk di dalam amal ibadah kita, khususnya dalam ibadah solat. Baik. Jadi apabila kita sebutkan tentang khusyuk dari perasaan, jadi perasaan yang antara yang perasaan yang betul kita ada, kita sebutkan tadi, selain daripada ialah kasih, cinta, rindu, adalah perasaan takut dan perasaan malu kepada Allah SWT. Jadi itu perlu ada kepada seorang hamba ketika mana dia menyanjung tinggi dan mengagungkan kepada Allah. Sama lah kalau kita sanjung kepada seseorang. Kalau kita pandang tinggi kepada seseorang, kita akan rasa malu dengan dia. Dan kita rasa malu, lebih lagi kita akan behave lah, kita kata. Kan? Kita akan behave ketika mana kita ada dengan dia. Walaupun kita ni orang yang lepas laku, tapi apabila kita ada orang yang kita betul-betul sanjung, apabila ada orang yang betul-betul kita hormat, ketika bersama dengan dia, kita behave. Faham ke behave ni? Tak ada bahasa ni, jangan main-main. Kita akan behave sopan, kita akan sopan, kita akan betul-betul jaga diri kita, kita tak lepas laku. Sebab kita sanjung, kita malu kalau kita buat begitu. Ini perasaan, ini semua perasaan. Jadi tak heranlah ketika mana Al-Quran menyebutkan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan mencegah seorang itu dari perbuatan keji dan munkar. Sebab apabila dia solat dengan keadaan dia ada perasaan malu dan takut kepada Allah, kerana dia melihat bahawa Allah itu adalah yang dia sangat sanjung, yang dia sangat agungkan, maka akhirnya itu akan membawa kesan dia setelah solat.
Kalau tadi dengan makhluk, ketika kita bersama dengan dia, kita pun akan malu, kita akan takut, kita akan jaga behave. Tapi kalau solat tadi, dia akan bawa rentetan itu setelah solat. Kerana kita tahu bahawa Allah itu maha melihat. Allah akan bersama dengan kita di mana saja kita berada. Maka pada waktu itu kita akan rasa perasaan itu hatta di luar solat. Sehingga perbuatan keji, perbuatan mungkar itu kita akan tinggalkan. Sebab itu kata Al-Imam Muhammad bin Ali At-Tirmidhi, atau digelar juga sebagai Hakim At-Tirmidhi. Bukan Imam Tirmidhi hadis. Imam At-Tirmidhi yang meriwayatkan hadis itu adalah Abu Isa At-Tirmidhi. Tapi yang ini dia gelar Al-Hakim At-Tirmidhi. Namanya Muhammad bin Ali At-Tirmidhi. Saya baru ni pergi ke Uzbekistan, sempat ziarah ke Tirmiz. Di Tirmiz itu ada tokoh-tokoh besar para ulama. Di antaranya yang mungkin kita semua biasa kenal, iaitu Imam Abu Isa At-Tirmidhi, muhaddis, seorang ahli hadis, anak murid Imam Bukhari. Imam At-Tirmidhi, kita selalu sebut itu. Kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Tapi yang ini bukan. Yang ini Al-Hakim At-Tirmidhi adalah ahli tasawuf. Yang juga dia ada kitab khusus yang dia tulis tentang khusyuk. Sebab itu apabila dia menyebutkan tentang apa itu khusyuk, ketika orang tanya kepada dia apa itu khusyuk, kita tengok apa dia sebut. Dia kata khusyuk adalah mereka yang padam api syahwatnya. Maksudnya syahwat ni dia macam perkara yang meluap-luap. Kita ni ada syahwat yang meluap-luap keinginan tu, kan? Betul tak? Kita ada syahwat yang meluap-luap. Kita punya syahwat ni meluap. Syahwat tu minta maaf lah, janganlah pergi kat belah tu je, itu pun satu hal lah, kan? Tapi syahwat ni luas maknanya. Hatta kalau kita kata kita punya makan, itu perlukan syahwat. Atau kita sebut selera lah. Selera lah, kita sebut dengan bahasa kita selera. Tapi itu syahwat. Dan dia memang jenis meluap. Maka tak hairanlah kenapa orang kalau dia ikut luapan syahwatnya, dia sanggup untuk buat apa saja untuk memenuhi kepada luapan syahwat dia. Saya bagi contoh, selera je makan. Saya tak yang lain banyak lagi. Kenapa orang sanggup untuk pergi ke Penang semata-mata nak makan nasi kandar? Nasi kandar banyak, tapi tak sama saya. Penang sedap. Pergilah semata-mata makan nasi kandar. Nah, dia nak layan kepada luapan syahwat dia tu. Betul? Sebab kita memang biasa untuk nak puaskan selera kita punya syahwat kita. Tapi orang yang khusyuk, dia akan padam nafsu, dia punya syahwat itu, api syahwat dia akan bukanlah hilang sama sekali selera ni, normal lah. Tapi dia mula, api itu jadi kecil. Masalahnya kita punya api syahwat ni besar sangat, melawak-luap gitu pun kadang-kadang tu layan dia jadi lebih besar lagi. Perasan tak tu yang kita layan? Sehingga kita akan cari walau jauh macam mana susah pun kita nak dapatkan juga. Sebab kita punya api syahwat ni terlalu besar. Tapi kalau orang tu betul-betul khusyuk, maka api syahwat itu akan jadi malam, jadi kurang. Tapi okey kalau dia nak makan yang sedap sikit, dia nak rasa okay, itu normal. Tapi bukan sampai susah payah untuk dia dapatkan demi sebab itu. Sebab tu Nabi kita Muhammad SAW juga tahu tentang makanan-makanan yang lazat. Nabi tahu. Bukan maknanya Nabi tak kisah pun makan ni sedap tak sedap. Salah. Nabi juga tahu ada makanan yang sedap, ada makanan yang biasa. Seperti Nabi SAW ketika bandingkan Aisyah itu dengan semua orang perempuan yang lain, Nabi kata Aisyah itu dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang lain seperti makanan tharid. Ada jenis makanan yang sedap yang selalu disukai oleh orang-orang Arab khususnya.
namanya sarid. Maknanya Nabi tahu ini makanan sarid ini memang sedap. Dan Nabi juga tahu tentang bahagian yang paling sedap bagi kambing, kata Nabi, itu adalah bahagian belakang. Kita panggil batang pinang lah. Nabi tahu tak? Ya, Nabi tahu. Tapi Nabi suka yang mana? Nabi suka bahagian katil, bahagian kaki depan. Kenapa Nabi suka bagi bahagian depan? Sebab kata Aisyah, itu cepat masak, cepat empuk. Dan dia tak banyak sangat daging dia berbanding bahagian yang lain. Kenapa? Supaya cepat makan, cepat masak, cepat makan, selesai. Kan? Untuk menunjukkan bahawa Nabi tahu yang sedap, tapi Nabi tidak layan dan berusaha untuk dapatkannya. Apa yang ada, cukup. Kita beza, kita memang kena layan, kita cari kalau boleh, kalau teringin tu, itu belum kata mengidam lagi kan. Tapi orang yang khusyuk, dia punya api syahwat dia tu akan berkurangan. Itu yang pertama, yang kita akan lihat tanda-tanda yang ada pada tu. Dan akan kecil dalam dada kita itu ada keinginan-keinginan. Tadi syahwat tadi keinginan ialah benda-benda yang disebutkan. Tapi dalam dada kita ni penuh dengan cita-cita. Nafsu kita. Nak kaya, nak kereta, nak handbag, itu ada. So orang yang khusyuk tu, dia akan mula kecil lah, dia panggil, seolah kita panggil istilahnya asap nafsu dalam dada dia. Dia dah bukan itu pemikiran dia lagi dah, tak fokus kat situ dah. Kalau dia betul-betul solat, dia khusyuk tadi, sebab dia dah tahu bahawa itu bukanlah satu matlamat dah. Yang sebelumnya itu seolah-olah satu target, dan hari ini, minta maaf, dunia hari ini itulah target. Betul kan? Semua orang yang sekarang ni, apabila dia kerja, apabila dia atau dia belum kerja, masih belajar apa semua, dia ditayangkan tentang ialah kehidupan mewah dan sebagainya, sehingga dia panggil, aku nak dapatkan tu, saya nak beli yang ni, saya nak beli handbag ni. Saya baru tahulah kan, saya pun alhamdulillah lah duduk dalam dunia yang sederhana. Saya pun terkejut juga bila handbag ni ada RM20,000, ada RM100,000. Saya pernah tengok kan. Dia kata ni harga RM100,000. Tengok handbag macam biasa je. Saya tengok isi barang ni boleh. Tapi maknanya ada. Tapi ada keinginan tu. Saya nak dapat, kalau boleh saya nak beli. Jangan tengok handbag orang, jangan tak payah. Saya tak suka tengok handbag kawan-kawan. Beli kerana kita nak pakai, bukan kerana kita nak ni kan. Tapi maksud saya, keinginan dalam dada kita tu memang ada. Normal lah, saya pun sendiri pun akan ada. Bila nak beli baju, bila kita akan ada perasaan tu. Tapi dia akan, patutnya apabila keinginan itu, kita bukan hanya untuk kepentingan kita, untuk kepentingan dunia, tapi lebih kepada kita dah lain dia punya pemikiran dalam dada keinginan kita untuk Allah, untuk ibadah. Sebab tu ketika Allah mengatakan ya ayuhan nas khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai manusia, ambillah pakaian yang indah ketika mana kamu nak pergi masjid, ketika solat. Jadi kita dah lain dah kita punya tujuan dia. Jadi nak cantik, nak elok, tujuan kita dah lain. Yang tu kita kata rentetan daripada khusyuk tadi. Dia dah pergi kepada, dia akan ajar kita matlamat. Khusyuk ni akan ajar kita kepada matlamat. Sebab matlamat kita sebelum ni dunia apa semua. So khusyuk tu, kalau kita betul-betul khusyuk solat, kita tadi ada perasaan yang sonok gitu-gitu,
kita punya tumpuan kita dan matlamat kita dah lain. Dia dah tak lagi berfikir berkenaan dengan ialah perhatian manusia dan sebagainya. Dia lebih kepada perhatiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila dia ialah nak keinginan-keinginan dia adalah dia di atas neraca dan timbangannya Allah SWT. Allah suka. Lepas tu Nabi kata, aku disukakan kepada wanita, kepada wangi. Bukan Nabi SAW maksudnya kalau kita suka wanita ni pelebah, bukan. Tapi maksudnya suka dengan acuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wangi, sebab Allah suka kepada yang wangi-wangi, contohnya begitu. Jadi bermakna kita dah, apabila kita khusyuk, itu akan bawa kepada matlamat yang betul. Dan kata beliau, akan terbitlah cahaya ta'zim dalam hatinya. Maka akan terbitlah cahaya ta'zim dalam hatinya, sehingga dia merasakan keagungan Allah itu di mana saja. Sehingga akhirnya itulah yang disebutkan dengan taqwa haitsuma kunta. Iaitu kamu bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Itu dia punya kesan daripada khusyuk tadi. Sehingga kamu akan rasa takut untuk membuat keji, perkara keji dan mungkar, sehingga kamu punya matlamat hidup setelah kamu benar-benar khusyuk di dalam solat, dengan maksud tadi kamu dahulu kamu ada solat dengan penuh rasa dan mengenal kepada Allah SWT, itu akan membawa matlamat kehidupan kamu itu berbeza dengan sebelum daripada kamu merasai khusyuk di dalam solat. Ini adalah merupakan dari kesan seseorang itu ketika solat. Oleh kerana itu dia akan membawakan, dan kesan dia juga adalah dia punya fizikalnya akan semakin tenang. Jadi orang yang kalau dia betul-betul berhasil tadi dalam solat dengan apa yang kita sebutkan tadi, dia punya fizikalnya, keadaan dia pun akan tenang di luar solat. Maknanya dia tak cepat untuk melatah, dia tak akan mudah untuk buat benda-benda yang tak baik. Dia terjaga macam seolah kita panggil dia tenang dan rapi perjalanan hidup dia. Ini kesan daripada solat yang khusyuk. Jadi sebab tu kalau kita tengok orang yang sikit-sikit nak melatah, nak marah, emosional, kemudian tak boleh, orang marah ni tak kena, dia nak caci, dia nak maki, itu maknanya dah ada something wrong dalam solat dia. Dia belum lagi benar-benar khusyuk. Kalau orang khusyuk, maka dekat luar solat pun dia akan tenang. Dia akan tenang dalam kehidupan dia. Lepas tu, kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu akan benar-benar tenang dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka hadapi macam-macam masalah. Di zaman baginda Rasulullah SAW itu, apa yang tak dihadapi oleh para sahabat? Macam-macam ujian yang mereka hadapi. Dan banyak riwayat yang kita sebutkan. Tapi bagaimana mereka boleh lalui ujian-ujian itu dengan tenang? Kerana mereka ketika ibadah kepada Allah, khususnya ketika solat, mereka betul-betul khusyuk. Kenapa? Kerana ketika solat tu khusyuk, maksudnya mereka dapat untuk meluahkan perasaan dan mengadu kepada Allah. Lega lah. Kita pun kadang-kadang kalau dulu kena ada orang tempat nak mengadu ni, so kita pun jumpalah kawan kita yang baik, kita pun luahkanlah perasaan kita, so kita rasa lega. Dalam masa kita rasa lega tu, tengok-tengok sahabat kita cerita ke orang lain, kita ingat bagi tahu dia dah, jangan cerita ke orang, dia rasa tau lega, tiba-tiba dia cerita ke orang lain, orang pun dengar pun sampai kat kita malu tak? Kita malu. Jadi kita marah pula kat kawan kita, sebab kita mengadu kepada dia makhluk. Tapi bayangkan kita mengadu kepada Allah, kerana dia pun hanya boleh mendengar, tapi dia belum tentu boleh selesaikan. Tapi Allah SWT mendengar dan menyelesaikan, kerana Allah Maha Kuasa, Maha Tahu. Sebab tu ketika Nabi SAW kata, kamu ni kalau bergaul dalam kehidupan ni, kamu akan ada problem, mesti. Kenapa? Sebab manusia, kamu akan ada karenah-karenah manusia yang kamu kena lalui. Dan ini juga saya nak bawa supaya kita hari ini, kenapa saya susah
dalam hidup ni. Minta maaf kalau kita keluarga, kadang-kadang kita ada problem dengan keluarga kita, pasangan kita, dengan anak, jiran, kawan, tempat kerja. Okey. Tapi kalau ada orang dia okey je dengan orang semua, dia adalah kesan daripada khusyuknya dalam solat dan asyiknya dalam solat dia. Sebab Nabi ketika mana sebut, kamu wahai manusia nak bina hubungan, pertama sekali beri salam. Assalamualaikum. Salam. Timbullah kemesraan. Kan? Saya nak tanya, kita sekarang ni, Nabi sebut tu nampak simple, afsyus salam, sebarkan salam. Tapi kita kadang-kadang jumpa orang tak bagi salam pun. Kan lalu-lalu kita tak bagi salam. Tapi yang lebih kita tak perasan, kadang-kadang kita balik rumah pun, rumah kita, masuk rumah kita tak bagi salam. Sebab ini rumah saya biasa dah keluar masuk. Sedangkan Nabi SAW kata, apabila kamu masuk rumah, ucapkanlah bismillah dan berilah salam, maka syaitan tidak akan boleh masuk ke dalam rumah kamu. Satu, itu dah masuk rumah. Okey, siapa yang ni sama-sama kan, siapa yang bangun tidur pagi-pagi tengok orang sebelah, isteri atau suami kita, Assalamualaikum, ada. Nampak? Nabi kata beri salam, bukan mesti kepada jauh-jauh yang selalu dengan kita ni. Tak ada kan? Sebab kita rasa macam okey, tak ada lah ni, suami lah, biasa je. Tak pernah. Tapi kita kadang-kadang tu bangun tidur terus buka. Itu masalah kita ni. Kita ada masalah. Sebab tu kenapa dalam solat itu ada salam? Ada salam? Ada salam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana pentingnya salam tu. Dan ini semua yang kita ambil daripada kesan solat kita tadi. Bangun tidur, kita tengok orang sebelah kita, isteri kita dah bangun, suami kita bangun, Assalamualaikum. Kita kalah dengan orang-orang, minta maaf, orang kafir. Mereka bangun, morning, greeting, dia ada dia punya. Tapi kita tak. Itu bangun tidur. Ini kadang-kadang kita jumpa dekat dapur, kita dah tengah masak, masuk dapur, Assalamualaikum. Tak ada. Sebab kita tak ada rasa apa tentang salam tu. Sedangkan Nabi kata ini asas. So mana kalau ada masalah, kita salah, kita yang tak gunakan kaedah yang Nabi berikan tu. Maksudnya kalau kita tak ada kemesraan dalam keluarga kita, kita yang tak mulakan kemesraan dengan salam. Sedangkan Nabi kata, kamu kena sebarkan salam, kamu kena sampaikan salam. Itu satu. Oh sudah, ni ceramah rumah tangga pula. Tak apalah, ini kesan dari sebab saya sebut solat tadi. Kemudian Nabi kata, wa'at'imut ta'am, beri makan. Jamu orang, bantu orang, tolong orang. Itu akan menyebabkan kamu ni akan mesra baik dengan orang. Kemudian wasilul arham, sambung silaturahim. Kan? Bina hubungan baik, khususnya dengan ahli keluarga. Kemudian baru yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Kemudian baru yang keempat Nabi kata, solatlah kamu di waktu malam sedang manusia tidur. Tadkhulul jannah bisalam, maka kamu akan masuk syurga dengan tenang, dengan sejahtera. 3, salam, beri makan, tolong orang, sambung silaturahim. Semuanya adalah hubungan sesama manusia. Tapi solat ni satu je, yang lain ni semua hubungan manusia. Tapi satu ni adalah penyelesaian masalah yang 3. Solat. Yang tu yang kita kata tadi, solat ni sebenarnya penyelesaian masalah kita. Tapi kita jadikan solat itu masalah kita. Solat itu masalah. Dengan solat pula, aduh. Sebenarnya solat itu penyelesaian masalah. Betul dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha,
Sesungguhnya Rasulullah SAW, apabila Nabi SAW dalam keadaan yang kesukaran atau Nabi dalam keadaan yang rasa beban dan berat, dan atau Nabi penat, maka Nabi akan mendirikan solat. Haji. Mana solat itu menyelesaikan masalah? Solat itu akan merehatkan, bukannya solat itu membebankan. Jadi kalau Nabi rasa penat, rasa stres rasa tu, maka Nabi akan bangun menunaikan solat. Kita kalau stres lagi tu, lagi tak solat. Oh, tak boleh solat lah, cuma stres ni. Sebab kita anggap solat tu beban, susah. Sedangkan solat itu menyelesaikan masalah. Jadi 3 tadi. Bagi salam untuk menunjukkan mesra. Beri makan, bantu orang, tolong. Kita silaturahim. Tapi ketika bagi salam, ada je. Ketika mana kita nak menunjukkan mesra, ada orang yang tak menyambut kemesraan kita. Ada tak? Ya ada, namanya manusia. Ada orang suka, ada orang tak suka. Kita bantu orang, ada orang yang hargai, ada orang tak hargai. Dah bagi makan, dah tolong, dia susah, tapi ya Allah, dia tak hargai pun. Bahkan kadang-kadang tu dia dengki pula dengan kita. Geram tak? Ya geram. Begitu juga kita silaturahim keluarga ni, kita dah buat baik dah, tapi dia tetap tak puas hati juga dengan kita. Boleh ada tak macam tu? Kalau tak ada tu tak normal pun. Sebab ini karenah manusia. Rambut sama hitam, hati lain-lain. Tapi solution daripadanya adalah kamu bangunlah di waktu malam solat. Kerana pada waktu itu tempat mengadunya adalah Allah. Jadi apabila kamu bagi salam dah buat dah salam dah bagi, saya dah tolong orang, saya dah sambung silaturahim, tapi orang ada masalah pun, maka mengadu, ya Allah, aku dah buat dah, aku dah ini dah, ya Allah, aku dah. So selesailah masalah kita dah luahkan. Jadi solat itu menyelesaikan masalah kita. Solat itu akan meringankan kepada kita punya rasa bebanan kita. Itu yang kita nak jadikan solat tu. Asalkan ianya benar-benar faham maksudnya, kita luahkan dan perasaan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka besok pagi, apabila malam tadi kita dah mengadu apa semua, kita jumpa orang tadi yang kita tadi bengang tadi ni, yang kita rasa geram tu, normal balik sebab kita dah selesai dah mengadu kat Allah. Kita bagi salam balik, kita buat baik. Tapi kalau kita tak macam tu, solat tu tak jadi penyelesaian masalah tu, kita akan semakin benci. Akhirnya kita akan bertambah lagi geram. Akhirnya bukannya semakin baik, semakin buruk hubungan kita. Dan akhirnya putuslah ukhuwah, putuslah silaturahim. Tambah baik ke? Ya tak tambah baik. Sebab kita tak gunakan solat yang itu untuk selesaikan masalah kita. Sebab, kenapa kita tak gunakan solat semua? Sebab kita rasa solat itu juga akan menambah beban kepada kita salah. Sedangkan solat itu sebetulnya adalah penyelesaian masalah kita, dan mana ianya adalah asalkan kita dapat kenal pasti makna khusyuk tadi. Sebab tu akhirnya kalau kita tengok para as-salihin, dan ianya disebutkan solat itu menjadi daku salihin, iaitu dia akan menjadi kebiasaan orang soleh. Ketika dia solat, itu dia kalau boleh tak nak berhenti solat, khususnya di waktu malam. Jika ada di antara mereka yang ketika mana masuknya waktu subuh, mereka akan menangis. Bila dah waktu dengan Allah, dia dah sepenuh sangat dah, kalau boleh tak nak berakhir waktu tu. Di antara mereka yang minta kalau boleh malam dia semakin panjang, kan, macam tu. Kerana terlalu seronoknya mereka bersama dengan Allah SWT. Sebab itu Rasulullah SAW selalu dia pergi ke Gua Hira. Kalau hari ini kita pergi Gua Hira, dan boleh hari ini kalau ada rezeki pergi Mekah, pergilah Gua Hira. Dan ada pula trek dah dia buat untuk kita naik. Kalau dulu kena pandang, agak mencabar lah. Yang ni pun ada, tapi jalannya dah cantik dah, dia dah bina elok dah. Cubalah sekali kalau mampu, jangan. Supaya kita faham, bukan semudah itu perjalanan pergi ke Gua Hira. Daripada rumah Rasulullah di Marwah,
rumah Khadijah. Kemudian Nabi jalan dalam lebih kurang 5-6 km. Kemudian Nabi naik pula panjang semata-mata untuk nak bermunajat dengan Allah SWT untuk solat. Kenapa dia sanggup tempuh kesukaran itu? Kerana seronoknya dia dapat untuk solat. Dia sanggup, dia korbankan tu. Dan khusyuknya Nabi bukan ketika di gua, Nabi sudah pun ada khusyuk, yakni perasaan itu sejak Nabi keluar daripada rumah menuju ke Gua Hira. Sehingga orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Mekah mengatakan, inna Muhammadan ya'shiku rabbah. Lalu ni Nabi jalan, Nabi jalan tu depan tu, mereka kata, ni mabuk cinta ni dengan Tuhan dia. Ini Muhammad mabuk cinta. Jadi mereka boleh nampak betapa Nabi itu sudah mula khusyuk sejak sebelum solat. Sebab tu kalau boleh, kita sebenarnya kena bina khusyuk sebelum solat. Yang ini yang kita nak kata-kata macam mana saya nak khusyuk dalam solat. Kita kena bina khusyuk sebelum solat. Bila sejak daripada kita bersedia untuk solat. Sebab tu persiapan solat itu penting. Kenapa kita perlu ketika kita nak solat, kita kena bersihkan diri kita. Ini persiapan untuk nak dapatkan khusyuk dalam solat. Bermakna kita faham siapa yang kita nak jumpa ni. Kenapa kita nak bersihkan diri kita? Kerana kita tahu kita nak jumpa dengan Allah SWT yang maha baik, yang maha cantik, yang maha elok. Kita nak kena bersih-bersih. Jadi maha agung, maha mulia. Itu simbolik yang kita bersihkan. Sebab kita faham. Sebab tu kata Allah, hendaklah kamu sediakan pakaian yang cantik-cantik ketika mana kamu nak jumpa Allah di masjid. Allah bukan ada di mana pun, bukan mana Allah tu di masjid. Tetapi maksudnya, kamu nak solat, kamu nak menghadap kepada Allah. Dan kita perlu untuk mengangkat hadas. Kita perlu untuk nak mengangkat hadas dengan maksud kita nak kena wudu. Kalau kita perlu mandi, kita mandi wajib. Kita mengangkat hadas wudu. Dan dengan wudu itu, kita tahu ketika kita basuh muka kita, tangan kita, kaki kita, kita dah rasa dah. Sebab tu Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Hussein ketika mana dia mengangkat wudu, dah pucat dah. Ketika tanya kenapa pucat ni Imam? Dia kata, bukankah lepas ni aku akan menghadap kepada Allah daripada wudu lagi. Sudah fokus, kita balik ke fokus lah. Tahu matlamat kita panggil, bahawa saya nak menghadap kepada Allah sejak dari persiapan tu. Sebab tu solat dia tak panggil wawailul lil musallin. Musalli adalah orang yang bersolat, tapi kita ni disuruh mendirikan solat daripada awal lagi. Bersihkan diri, berwudu, kemudian kita pakai pakaian yang elok, kemudian kita wangi-wangi. Ini persiapan-persiapan ni sebelum solat ni. Dia akan bawa bersiwak, bersih gigi kita, bersihkan. Kerana itu akan membantu kepada kita untuk kita ni faham siapa yang kita nak menghadap. Yang itu kita bina mood. Kita bina mood kita ketika mana menghadap kepada Allah. Dan tak sibuk kepada yang lain dah, tak ada dah. Sebab itu akan mengganggu kepada kita dalam khusyuk. Sebab tu saya sebut tadi, kalau kita dalam solat, kalau makanan dah siap, kita makan dulu. Sebab itu akan mengganggu mood kita. Satu. Keduanya sama juga. Nabi kata, la salata bi hadratil ta'am wala yudaju akhbathan. Yang kedua, kalau tadi makanan, jangan solat ketika mana kamu tu menahan dari membuang qada hajat. Rasa minta maaf nak kencing, kencing dulu. Nak buang air besar, buang air besar dulu. Jangan, tak kira lah nak solat juga. Lepas ni baru pergi buang. Allahu Akbar. Memang tak khusyuk lah. Sebab kita punya fokus, kita punya dah pemikiran kita kepada benda tu. So tak boleh. Itu norma benda yang kita kata memang ada dalam diri kita. Itu pun kita didahulukan. Ini yang kita cari pasal. Banyak yang cari pasal tak khusyuk. Kita dah wudu. Saya sebutkan tadi, kita buka peti ais. Dah wudu dah, nak pergi solat. Buka peti ais. Scan. Betul. Allahu Akbar. Menu semua masuk ni. Ada santan, nanti ada sekolah lemak.
Sebab kita pergi masa nak pergi solat, kita pergi cari pasar. Sama juga singgah tengok TV. Sebab kita lalu ruang tamu, tengok je lah. Okey. Allah Akbar. Apa jadi dengan hero tadi? Kita cari pasal banyak. Jadi kita punya perjalanan kepada solat itu dah memang mengundang kepada tak khusyuknya kita dalam solat. Kita tak bina diri kita, mood kita itu untuk solat. Jadi akhirnya kita tak boleh kita kata salahkan kecuali diri kita sendiri. Kita tak boleh salahkan kecuali diri kita sendiri. Jadi apabila kita dah sedia untuk solat, kita punya mood solat. Jangan kita yang lain daripada itu. Sebab tu kita kata tadi Rasulullah apabila azan dia ka'annahu la ya'rifuna wa la ta'rifun, punya mesra, punya seronok, gurau sendiri dengan isteri anak dia. Tapi apabila azan dia seolah-olah dia tak kenal kami dan kami tak kenal dia. Habis mood dia solat. Macam tu. Saya tak sebut mesti ketika azan terus hilang tu. Itu kerana Nabi SAW memanglah, maksudnya Nabi teruslah pergi ke masjid dan imam. Tapi maksudnya apabila kita dah mula siap untuk solat, daripada kita nak mula berwuduk, kita dah terus kita kata saya nak pergi solat, masa tu mood kita solat. Dah tak ada lagi kepada yang lain dah. Baru kita akan bina ketika mana kita solat tu adanya khusyuk di dalam solat, sehingga perasaan kita tu kita betul-betul bawa sepenuhnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bawa sepenuhnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hadirin rahmatullahi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa kalau ada nak tanya silakan. Apa hukum khusyuk dalam solat? Hukum khusyuk dalam solat ada yang mengatakan wajib. Tapi kalau dia jadi wajib, bermakna kalau tak khusyuk tak sah solat. Maka Imam Nawawi menyebutkan hukum khusyuk dalam solat ini adalah sunnah. Tetapi dialah yang akan memberi nilai kepada seseorang itu. Kan Nabi mengatakan ada seorang yang solat dia hanya mendapatkan 1/10, hanya mendapat 1/8, 1/6, 1/4, 1/2, mengikut kadar khusyuk. Jadi hukumnya adalah sunnah. Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Berkenaan dengan corong pada dua anggota yang menjadi corong pada hati, saya tertanya-tanya bagaimana dengan mulut? Adakah dia tidak termasuk antara corong kepada hati? Baik. Soalan yang baik. Saya sebutkan mata dan telinga adalah corong yang paling utama masuk ke dalam hati, sedangkan mulut ini adalah keluar daripada hati. Dia bukan corong masuk, dia corong keluar. Mata corong masuk, telinga corong masuk, mulut corong keluar. Maksudnya hati yang baik keluarlah perkataan yang baik, hati yang buruk keluarlah perkataan yang buruk. Okey. Sebab tu ketika mana Nabi Isa alaihissalam, ketika dia berjalan bersama dengan pengikutnya, ya kita tahu bahawa Nabi Isa ni ketika dakwah ada orang yang benci kepada dia dan memang akhirnya dia nak dibunuh, maka dicaci, dimaki dia ketika dia berjalan tu. Kemudian Nabi Isa berhenti dan membalas kepada orang yang mencaci dan memaki dia, tapi bukan dengan caci maki, tapi dengan pujian, dengan perkataan yang baik, sehingga pengikut-pengikutnya tak puas hati. Dia mengatakan, wahai Nabi Isa, dia maki ni, kami dengar sakit telinga ni, tiba-tiba kamu pergi balas dengan perkataan yang baik. Maka kata Nabi Isa, seseorang itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya seperti tong sampah yang keluar daripadanya adalah sampah, dan daripada tong sampah keluarnya sampah. Macam hati, kalau hatinya itu adalah kotor dan keluarlah perkataan yang kotor kalau hati bersih. Jadi sebab tu mulut bukanlah
tidak memberi kesan kepada hati, tetapi dia lebih kepada corong keluar daripada hati. Tapi yang membawa kepada kesan kepada hati apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Sebab tu hati-hati dengan banyaknya kita mendengar berita-berita. Sebab tu kata Nabi, cukuplah seorang itu dianggap sebagai orang yang berbohong, iaitu dia menyampaikan apa yang dia dengar. Dia tak tahu betul tidak, yang penting aku forward je. So apa yang dia dengar ni mempengaruhi kepada jiwa dia, dan akhirnya keluarlah daripada perkataan dia. Hati-hati apa yang kita dengar. Dan hari ini yang banyak merosak adalah pendengaran kita, dirosakkan. Betul tak? Saya kira kalaulah kita kata di mana-mana pun kita banyak macam-macam kita dengar. Berita hari ini lagi dah macam-macam, kabar angin macam-macam, fitnah macam-macam. Itu satu bab. Bab lain adalah yang kita banyak dengar adalah hiburan. Yang kita banyak dengar adalah yang lawa lalai dan mengasyikkan. Dan telinga kita itu sangat mempengaruhi kepada hati kita. Dan itulah yang dirosakkan sekarang. Sebab tu hari ini kenapa banyak muzik apa semua. Yang keduanya mata. Sebab tu kenapa banyak cerita, filem, movie, drama. Mata. Itu membentuk kepada hati seseorang. Ya. Nah, ada? Ya. Salam. Assalamualaikum, saya Raja Zaitun. Ya. Soalan saya mungkin ada berkaitan dengan yang pertama tadi kan. Apa yang keluar di mulut itu datang dari hati. Example tu sampah. Tapi bagaimanakah kita nak membetulkan persepsi masyarakat atau persepsi kita lah. Kalau jangan tengok luaran aku, hati aku baik. Betul. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Haji Zaitun. Soalan yang bagus. Kita akan selalu akan keluar kata-kata mengatakan dia tu mulut dia jahat, hati dia baik. Itu kita panggil husnudzan. Kita disuruh bersangka baik dengan orang, tapi itu tak boleh guna term untuk diri sendiri. Nampak tak? Kita banyak diri sendiri. Saya ni mulut dia tak baik tapi hati baik. Suka-suka. Sebenarnya hati, kalau mulut tak baik, hati tak baik. Itu hakikat dia. Sebab ala inna fi jasadil mudghah, kita nak nafikan macam mana Nabi yang bagi tahu bahawa dalam diri kamu ada seketul daging. Kalau baik dia baik seluruh anggota badan, kalau buruk dia buruk seluruh badan. Itu adalah hati. So apa yang ada dalam hati kita itu gambaran zahir kita. Apatah lagi lisan kita. Tiba-tiba kita nak tukar fakta. Mulutnya jahat, hatinya baik. Itu hanya perkataan untuk bersangka baik je, supaya kita tak mahu untuk nak memburukkan orang, dan kita nak tunjuk diri kita dengan perkataan dia yang buruk tu. Sebab kalau kita tidak bersangka baik macam tu, kita memang tak boleh, yalah, tak bolehlah kawan dengan dia. Bahkan kita akan jadi kita just nak pujuk diri kita, tak lihat mulut dia, hati dia baik. Itu, tapi tak boleh letakkan itu pada diri kita, salah. Sehingga kita akan take for granted. Kita akan tengok mulut dia tak baik, sebenarnya hati aku baik. So akhirnya kita biarkan mulut kita tu jahat, tak memperbaiki dia. Itu je lah. Tapi pada hakikat dia, realiti kita cakap mulut yang tak baik sebenarnya adalah hatinya tak baik. Itu. Baik, ada lagi? Orang lelaki khusyuk ya? Ya. Silakan. Okay, Ustaz, berkenaan dengan Allah nak memasukkan nur dalam hati kita. Adakah boleh nur itu dimasukkan ke dalam hati melalui perantaraan, maksud saya melalui Rasulullah SAW, sebagai contoh macam banyakkan berselawat ke, bagaimana Ustaz? Baik, sebab tu sebutkan tadi, apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan hidayah, nak berikan nur, cahaya, itu adalah di atas kendalnya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sebenarnya kau tak mampu beri hidayah kepada orang yang kau kasih, sebenarnya Allah lah yang berikan hidayah itu. Maksudnya memang itu hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sebutkan bahawa kita boleh untuk mempersiapkan dan berusaha untuk meraih
anugerah tersebut. Kerana Allah buka peluang itu. Allah buka peluang untuk kita meraih rahmat Allah. Buka peluang untuk meraih keampunan Allah. Sama lah juga, kita juga berusaha untuk cuba mendapatkan cahaya tadi melalui berbagai cara. Di antaranya ialah tadi kita sebutkan, apabila kita berdoa, Allah menja'alni fi qalbi nura dan sebagainya. Dan Nabi ajarkan kamu pergi masjid baca doa supaya kamu mudah-mudahan dapat cahaya dari Allah SWT. Yang keduanya adalah dengan tadi kita sebut, dengan berselawat kepada Nabi. Sebab selawat itu juga Nabi mengatakan sebab salat ini adalah juga cahaya. Kan? Selawat kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya Al-Quran juga nur, cahaya. Zikir juga cahaya. So sebenarnya kita kena persiapkan hati kita tadi dengan Quran, dengan zikir. Sebab itu disebutkan orang yang kalau nak khusyuk dalam solat, dia perlu di luar solat juga banyak baca Al-Quran. Dia dekat luar pun dia kena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu juga mengundang cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu usaha. Tapi sama ada akan dicampakkan cahaya itu dalam hati seseorang, itu haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah yang kita sebutkan. Jadi tapi dia punya tanda tu Nabi bagi tahu. Saya dapat tak cahaya tu? Saya ada tak cahaya tu? Apa tanda dia? Al-inabah ila daril khulud. Kamu akan lebih cenderung kepada akhirat. Kalau kita punya kehidupan lebih cenderung kepada akhirat, alhamdulillah ada dah cahaya tu. Jadi kita selagi rasa tak ada benda tu, kita berusaha lah dapatkan. Banyakkan kita selawat, banyakkan zikir kepada Quran, doa kepada Allah, mohon buat baik. Dan salah satu daripada yang mungkin hari ini saya nak share, apa yang paling cepat kita dapat cahaya tadi ialah yusari'u fil khairat, iaitu orang yang segera melakukan kebaikan. Asal ada kebaikannya dia cepat buat, dia mudah dapat cahaya tu. Sebab Allah SWT suka kepada orang yang bersegera dalam kebaikan. Pantang ada benda yang peluang baik, dia buat, dia tak tangguh, dia akan cepat-cepat buat. Jadi ini adalah mengundang cepatnya cahaya Allah. Jadi apabila orang tu dah dia dapat tu, dia akan cenderung kepada akhirat, dia akan mula meninggalkan kepada keduniaan. Dia punya dunia tu dah tak, dia bukan fokus dunia dah. Kemudian dia punya perbuatan semuanya adalah untuk mempersiapkan diri dia setelah mati. Kenapa buat ni? Ini dapat bekal dekat kubur, yang ini adalah bekal saya nanti ke akhirat. So setiap perbuatan dia tu semuanya ada kesan yang dia akan dapatkan di akhirat. Jadi itu tanda dia dah ada cahaya dalam hati. Tapi bukanlah maksudnya kita mengaku-mengaku, saya dah ada dah dapat, nanti saya dapat cahaya. Tapi dia punya sifat tu dah memang akan cenderung ke arah hati. Dan itu sebagai ukuran juga untuk kita lah, insyaAllah. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana dengan kesan makanan? Itu asas. Apabila kita menyebut tentang untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan nur, sudah tentu ada perkara-perkara yang menghalang hidayah dan nur untuk masuk ke dalam hati kita. Dan salah satu yang menghalang adalah dari sumber-sumber yang haram. Sebenarnya ada banyak benda-benda yang boleh menghalang diri kita daripada mendapatkan hidayah. Tapi yang paling utama yang boleh menghalang kita daripada mendapatkan hidayah adalah maksiat. Kita apabila buat maksiat, hati kita ni kan, kata Nabi, akan ada titik hitam. Titik tu akan bertambah. So dia akan menyelangkuti hati kita macam seolah-olah blok. So tak boleh masuk kan nur dan hidayah tu. Yang keduanya adalah dari sumber makanan. Semua makanan yang kita makan tu, dia akan mempengaruhi kepada jiwa dan hati manusia. Kalau dia daripada yang halal, dia makan dia jadi baik. Kalau dia daripada sumber yang haram, maka dia akan jadi keras hati kita dan boleh membunuh kepada hati kita. So memanglah, sebab tu disuruh oleh Rasulullah SAW, jagalah sumber makanan kamu. Jangan kata tentang nur dan cahaya.
Doa yang Allah janji untuk dimustajabkan pun, kerana kalau orang itu bersumber makanan dia daripada yang haram pun tidak akan sampai, maknanya ditolak oleh Allah SWT. Jadi sangat dahsyatlah kalau kita tak jaga sumber yang kita makan. Sebab tu jagalah sumber makanan kita ataupun asas makanan kita itu, pastikan dia daripada yang halal. Dan itu pun, terima kasih sebutkan, itu pun memang mempengaruhi solat kita lah. Kalau kita dari sumber yang haram, kita solat tak akan khusyuk. Dan kalau boleh saya simpulkan, tuan-tuan, apabila kita sebut saya nak luahkan perasaan dalam solat ni, kita nak, kalau boleh tu kita nak rasa yukhatibu rabbah, kita sedang berbicara dengan Allah, luahkan perasaan, rasa rindu kita, rasa kasih. Kan ketika kita baca Al-Fatihah tu, kita seolah-olah kita berbual. Sebab tu Nabi ketika cerita pasal surah Al-Fatihah, sebenarnya Nabi cerita tu nak kamu seronok. Nabi kata apabila kamu membaca Al-Fatihah, kamu ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka Allah akan jawab, kan? Nabi kata sesungguhnya hamba-Ku memuji aku. Jadi satu perbualan supaya kita jadi seronoknya dapat berbual kan dengan Allah. Itu sebenarnya. Tapi macam mana kita nak dapatkan kalau kita buat salah, kita ni orang buat maksiat, tiba-tiba kita jumpa orang tu pula adalah yang cek kesalahan kita, yang kita tak. Kita jumpa macam mana? Kita jumpa jadi gelabah. Lepas tu kita jadi macam tak tenang dan sebagainya. Itu yang orang buat maksiat. Orang yang mana dia ni ada dosa banyak, ketika solat dia tak khusyuk, sebab dia sendiri pun gelabah dah dalam solat dia. Sebenarnya lah ada perasaan dan menghalang kepada dia itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan sebuah makanan. Apabila dia tak betul sebuah makanan dia, solatnya pun tak tenang dan juga tak akan boleh untuk solat. Sama juga yang boleh kita sama-sama cuba kena betulkan untuk khusyuk adalah hati kita terhadap sesama manusia. Ini masalah sombong, hasad dengki, bermusuh benci dengan orang, menyampah orang. Ini semua perasaan ada dalam ini. Allahu Akbar. Khusyuk ke? Mana nak khusyuk? Ada sombong dengan orang, ada dengki dengan orang, ada dendam dengan orang. Kita tak akan tenang pun dalam solat dengan ada perasaan-perasaan buruk tadi. Sebab itulah kita kena bersihkan hati. Sebab tu saya sebutkan ketika saya sebut tentang wuduk, tentang mandi ni. Ketika kita wuduk tu sebenarnya kita sudah merasakan kita akan dapat keampunan Allah. Sebab Nabi kata apabila seorang itu berwuduk seperti wuduk aku, kata Nabi, kemudian dia pergi salat, maka dia akan digugurkan dosa oleh Allah. Sebab tu apabila dia wuduk sebenarnya dia nak bersihkan diri dia daripada dosa, sebab dia nak menghadap kepada Allah. Bayangkan kalau orang dia tak ada dosa menghadap kepada Allah, Allah terima. Jadi ketika wuduk dia dah betul-betul. Tapi sesama manusia ni yang jadi masalah. Tenang ke orang solat kalau dia memang ada benci dengan orang? Mana tak tenang dia solat. Sebab tu kita kena betul, kita kena bagi balik untuk bawa kepada khusyuk. Sebab sorry to say, apabila kita dalam solat kan kita baca Quran. Dalam Quran itu akan ada ayat-ayat yang suruh kita ni buat baik ke orang. Dalam tu ada cegahan-cegahan daripada kita mencaci memaki. Dalam tu wailul likulli humazatil lumazah. Allahu Akbar. Itu wailul likulli. Saya lah tu. Tapi macam mana kita kata kita tadi menghayati itu, sedangkan kita tahu ini benda tak baik. Tapi kat luar solat kita yang pergi kata ke orang, mengumpat orang. Tapi dalam solat kita wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a. Dia tak betul. Apa yang kita ucap, kita sebalik apa yang kita buat. So kita sebenarnya minta maaf kalau ikutkan istilahnya munafik. Satu Nabi SAW mengatakan orang munafik ini solatnya tak khusyuk. Sebab apa yang dia ucap bertentangan apa yang dia buat. Jadi itu. Jadi kena betulkan itu. Kita punya keadaan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah berikan khusyuk. InsyaAllah. Ada lagi ya? Satu lagi, bagaimana dengan keadaan kita semasa kita berjemaah solat kan? Ustaz mention a lot about macam mana kita nak buat fokus diri kita sendiri
tapi ada juga gangguan daripada semasa kita berjemaah itu, adakah macam wajar ataupun haruskah jemaah kita tu kita berjemaah? Lepas tu kan kita tak berjemaah ke apa? Itulah, jadi terima kasih. Jadi kita apabila solat berjemaah, bermakna kita akan juga bersama solat bersama dengan orang lain. Itu hakikat yang kita kena bina. Jemaah kepada orang lelaki itu adalah fardu, wajib. Dan kalau ikutkan fardu kifayah, ada pun orang perempuan solat dia berjemaah itu tidak seperti tuntutan orang lelaki. Solat orang lelaki di masjid adalah fardu kifayah. Bagi orang perempuan, solat dia yang baik adalah di rumah. Saya pun fikir kenapa ya? Ada rasanya mengelakkan fitnah ataupun ialah bahaya yang boleh mengundang kepada perempuan dia. Tapi salah satu dari sebabnya yang saya rasa juga samalah sebab perempuan dia perasaan lebih emosi. Dia lebih cepat rasa, dia lebih cepat jadi dia akan lebih mengganggu kepada solat dia. Lepas tu dia kata, solat orang perempuan di rumah lebih baik di masjid. Solat dia di dalam bilik lebih baik di tengah rumah. Solat dia di ruang yang lebih sempit lebih baik juga. Supaya dia lebih sendiri, supaya dia tak terlibat dengan yang lain. Sebab kalau tiba orang perasaan dia lebih kan mungkinlah itu di antara yang kalau saya boleh relatekan juga dengan itu, tetapi tidaklah menghadang seorang itu untuk berjemaah. Jadi kalau kita solat, saya nak khusyuk, tiba-tiba yang sebelah ni aduh macam-macam lah perangai dia. Handphone dia tak matikan. Kadang-kadang tu dia bergerak gitu. Kadang-kadang tu dia baca baju pula kuat-kuat, kita pun mengganggu. So macam mana ni saya nak khusyuk? Baik, kita kena faham solat berjemaah berbanding dengan solat sendirian lain darjatnya. Dan dia punya penilaian dia dah berbeza dengan solat sendirian. Kalau kita solat sendirian, satu kita punya ganjaran. Tapi saya tak cakap pasal perempuan. Perempuan ni dia ada lain, dia punya perkiraan. Tapi saya nak buat perbandingan supaya kita faham. Solat sendirian satu, solat yang berjemaah 27. Walaupun para ulama kata 27 itu kalau jumlahnya kurang daripada 27 orang. Kalau lebih dari 27, jumlah yang didapat adalah jumlah jamaah tu. Okey. Dan 27 ni kadang-kadang dalam apa yang Nabi sebutkan tentang jumlah ni bukan maknanya spesifik nombor, tapi dia lebih kepada banyak. Apalah pembahasan. Kalau satu solat, kalau solat sendiri dapat satu. Dapat satu tak? Saya tanya. Taklah, khusyuknya berapa ni? Tak cukup lah satunya kan? Sebab yang nilai kan khusyuk. Betul tak betul? Jadi maknanya memang habis lah. Kalau 27, kalau dia salah pun mungkin dia ikut. Tapi bezanya solat jemaah ni, kalaupun dia kurang khusyuk, imam yang khusyuk, dia dikira khusyuk. Imam tak berapa khusyuk, ada dalam jemaah tu orang yang khusyuk, semuanya dikira khusyuk. Atau semua tak khusyuk, tapi saling tambah-tambah, dia anggap khusyuk. Ini kelebihan jemaah. Jadi kalau kita berhadapan dengan solat jemaah, macam-macam kerana sama. Sebab insya-Allah solat saya berbeza dengan kalau saya solat sendiri. Kalau satu sendiri, saya punya belum tentu penuh satu lagi. Tapi yang ni ada jaminan solat berjemaah. So maknanya solat itu mengajarkan kita ni untuk sabar dan rida untuk hadapi itu. Itu kita solat dekat masjid kita boleh, yalah adalah karenah dia. Belum kita solat dekat Masjidil Haram. Ni orang perempuan lagi lah kan. Aduh. Betul? Tak, ni betul ni realiti. Macam-macam perangai dia. Tapi kita tak serik pun nak juga pergi. Sebab kita tahu bahawa apa yang kita dapat. So kita punya fokus adalah apa kurnia Allah, bukan dari karenah
manusia. Itu yang saya sebutkan tadi. Sebab tu kita dah pergi ke arah yang bukan lagi dia tu. Kalau dah kita sering, kita tak nak pergi Mekah, kita tak nak pergi untuk susah payah atau, tapi kenapa kita nak pergi? Dia rindu lagi nak pergi. Sebab Alhamdulillah iman tu ada kat kita. Kita melihat anugerah Allah banding daripada karenah manusia. Kalau ikut karenah manusia, sampai bila kita nak pergi kan? Dan ada orang memang tak nak pergi pun kat karenah manusia. Sian lah. Ada tak orang tak nak pergi? Susah. Dia rugilah. Tapi Alhamdulillah kita masih ada perasaan rindu nak pergi juga. Sedangkan masa baru ni balik, baru ditendang oleh orang lain. Tapi lepas balik tu nak pergi pula. Sebab iman kita ada, sehingga kita punya arahnya adalah anugerah dari Allah. Siapalah orang yang solat, apabila dia solat, dia akan rasa anugerahnya Allah SWT yang diberikan kepada dia, sehingga dia nak bangun lagi untuk solat, dia nak lagi bangun untuk solat, dia nak lagi untuk dirikan solat. Maka itu yang kita nak dapatkan. Dan insyaAllah kalau tuan-tuan rasa seperti itu, sebenarnya tuan-tuan dan puan sudah menuju ke arah khusyuk. Ya? Nah, baik. Betul. Assalamualaikum Ustaz. Satu soalan. Apa Ustaz punya nasihat kepada seseorang bila dia solat tu kan ada mengatakan solatlah kamu seperti kamu melihat Allah. Jadi bila dia solat, dia nampak macam seseorang ada lembaga depan dia, tetapi dia nak cuba ubahkan, dia fikir dia tengok kalimah Allah, dia nampak cakap apa, tapi benda tu mesti mengganggu. Apa nasihat Ustaz pada orang macam ni? Terima kasih Ustaz. Ya, kita pergi kepada konsep ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi kalau tidak, kamu yakin Allah melihat kamu. Melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bukanlah bermakna jisim ataupun jasad, tapi adalah perasaan yang dia seolah-olah melihat kepada Allah, ada bersama dengan dia, dia rasa betul. Tapi kalau yang tadi itu dia seolah-olah ada bentuk dan sebagainya, yang itu tu dia tak boleh menyamakan Allah itu dengan makhluk. Tapi kalau dia sendiri datang dan sebagainya, yalah, kita tak salah, itu bukan, dan kita menafikan bahawa ini bukan, Allah itu tidak ada jisim dan juga bentuk. Jadi dia tak boleh dikira salah. Dan kalau dia cuba untuk nak cuba bayang lain dan sebagainya, itu akan mengganggu kepada solat dia. Tapi memang kalau kita solat seolah-olah melihat kepada Allah, itu adalah merupakan solat yang paling hebatlah yang kita boleh dapat. Kerana bezanya ialah dua keadaan ini. Kalau kamu solat yang kedua, kamu solat, kamu yakin Allah melihat kamu, itu solat kita lah. Kita solat kerana tahu Allah lihat kita. Yang tu kita akan, tadilah seragalah, kita akan buat tu, kita akan seberat, susah, payah. Tapi kita buat juga sebab yakin Allah lihat. Tapi yang pertama, melihat Allah, maknanya kita bersama dengan Allah SWT. Kita tadi asyik itu yang disebutkan tadi itu adalah seolah-olah melihat Allah SWT. Sehingga dia solat bukan penat, tapi seronok. Dia solat bukan lagi beban, tapi adalah membawa kelapangan. Kerana dia bertemu dengan Allah, dia berbicara, berbual dengan Allah SWT. Itu maksudnya. Tapi ialah kalau kita kata tadi itu, macam mana dia nak hilangkan? Kan apabila disebutkan tentang khusyuk, kalau ikut pengertian yang asal disebutkan tadi, ada pengertian ulama mengatakan khusyuk itu adalah kamu memberikan pandangan kepada tempat sujud kamu dan tak mengalihkannya. Jadi itu juga salah satu pengertian khusyuk. Jadi kita tak berikan pandangan tempat lain dah. Tempat sujud je sepanjang kita solat. Makruh kita menutup mata ketika solat. Jadi Allahu Akbar tempat sujud. Itu semua sujud, rukuk, semua tempat sujud. Itu membantu kepada kita khusyuk. Ya. Membantu kepada kita khusyuk. Tadi dengar tadi jatuh. Tak khusyuk
Kan? Tak. Dengar tu normal. Sebab tu kita kata, saya dengar orang tu. Itu normal. Kalau kita kata, oh saya kalau boleh nak solat, tak nak dengar benda-benda lain, saya tak dengar. Susah. Sebab kalau kita fokus pada itu, yang jadi kita susah. Tapi yang kita nak ialah kita berikan seluruhnya kepada Allah SWT. Maka tadi kita sebutkan tentang apa kita sebut tadi, tentang melihat tempat sujud ni, dan saya sebut tutup mata, itu adalah makruh asalnya, kecuali kalau ada yang mengganggu kepada kita ketika mana kita buka mata. Seperti Nabi SAW ketika nak pastikan khusyuk dalam solat, dia membuang perkara-perkara yang mendatangkan tidak khusyuk. Kita pun kena buang juga, kita kena usaha juga. Di antaranya Nabi SAW pernah diberikan qamisah. Qamisah ni kain yang dibuat daripada cotton, dan ada rumpai-rumpai dia, manik-manik cantik lah. So Nabi diberikan tu. Jadi Nabi ketika salat pakai itu. Nabi pun suruh pulang balik. Dia berkata, ini benda ni menyebabkan aku kurang khusyuk. Nabi tu gitu. Maksudnya Nabi pun ada. Ya, Nabi SAW juga ada benda-benda yang boleh mendatangkan gangguan kepada khusyuk. Nabi pulang balik, Nabi suruh ganti kain lain. Dia nak bagi hadiah kan, tapi ini boleh mengganggu kepada khusyuk. Jadi kita pun kena cuba singkirkan benda-benda yang boleh mengganggu khusyuk kita. Nabi suruh buka. Jadi kalau kita solat, ketika mana kita solat, jangan kita tengok benda-benda yang boleh mengalihkan kita daripada mengingati kepada yang lain. Lepas tu fokus kita kepada tempat sujud. Jadi apabila kita fokus kepada sujud, kita tak pernah bayangkan bentuk dan sebagainya, tetapi in wajah tu wajah dari Allah SWT, aku hadapkan diriku kepada Allah. Dan apa yang kita hadap ni kiblat ni arah, bukan maknanya Allah mesti ada kat depan kita, tapi itu seolah-olah kita merasakan kehadiran Allah SWT dan bersama dengan Allah SWT, itu je. Tapi jelah yang tadi tu, dia sendiri tu itu ni yang kita kata tadi ni, itu adalah yang kita kena banyak-banyak istighfar, betulkan hati kita. Sebab dalam hati kita pun ada lintasan Allah ni macam mana, Allah tu macam mana, jangan, kata Nabi jangan layan ya. Kalau ada, kamu a'udzubillah minasyaitanir rajim. Sebab syaitan yang cuba untuk gambarkan macam-macam supaya kita boleh confuse dan keliru. Allah Alam. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, tadi Ustaz dia cakap tentang solat menyelesaikan masalah kita, bukan solat yang beri kita masalah. Okay? Jadi soalan saya, jika ada beberapa isu yang saya berjumpa dengan klien, dia bila ada masalah ataupun sedang dalam keadaan sedih dan murung ya Ustaz, dia tak nak solat. Okay, itu soalan pertamanya. Maksudnya sebelum nak dapat khusyuk kita kena solat kan. Tapi kadang-kadang ada setengah-setengah insan ni bila dalam keadaan sedih, murung, berbagai masalah menimpa, dia suka meninggalkan solat. Jadi kalau ada apa-apa yang Ustaz boleh kongsikan untuk kita dapat manfaat untuk semua. Terima kasih. Baik, betul. Sebab tadilah apabila kita sebutkan orang menganggap solat itu sebagai beban. Dan apabila dia dalam tadi serabut dalam tu, dia rasa kalau dia solat, dia akan lebih susah. Tapi cuba kita cuba faham. Ketika seorang dalam keadaan bermasalah, pusing dan sebagainya, apa yang biasanya mereka akan buat? Ini yang orang biasa buatlah. Apa dia buat? Dia akan cuba untuk, kalau boleh tak nak fikir masalah tu. Akhirnya apa yang digunakan, sebab dia cuba tak nak terfikir juga, akhirnya dia boleh buat, dia akan minum arak, minta maaf, mabuk, supaya dengan mabuk tu dia tak ingat masalah tu. Atau dia consume dadah, supaya dia khayal, dia tak ingat kepada apa yang dia punya masalah. So bermakna dia cuba untuk nak hilangkan pemikiran tersebut.
tanpa dia sedar bahawa solat itu sebenarnya mengalihkan dari pemikiran dia kepada masalah, kepada penyelesaian masalah. Kerana solat itu adalah solution kepada masalah. Tapi dia tak lihat solat itu sebagai penyelesaian masalah. Dia lihat solat itu satu masalah. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau kita sebutkan bahawa solat itu ialah menghilangkan masalah, kamu tak fikir masalah dah sepatutnya. Tapi masalahnya ketika dia solat, dia bawa masalah itu dalam solat. Itu yang menyebabkan dia rasa susahnya solat tu, kerana dia akan menimbulkan masalah. Jadi sebab tu kita kena ajarkan, kalau kita nak suruh dia solat, kita kata ambil wudu, kemudian kamu solat 2 rakaat contohnya. Kata kat dia, kamu solat dan jangan lama-lama. Maksudnya ringkaskan dia. Macam Fatihah cukup, kemudian rukuk, kemudian sehingga dia tak rasa solat itu beban. Sebab dia ni memang dia ada masalah. Jadi seolah-olah kita kata kita buat solat, waktu kita ajar suruh dia lama-lama dalam solat, dia rasa itu satu tambahan bebanan kepada dia. Tak, kita kata solat, ketika itu kamu solat cukup dengan ringkas. Tapi dalam solat tu kata minta kepada Allah. Dah. Suruh dia buat, cuba dia buat. Dia akan rasa lain ketika dia solat. Tapi itulah, dia tak solat sebab dia rasa solat tu, dan dia sudah letakkan mindset dia, alah, kalau aku solat pun bukan selesai masalah pun. Dia dah letakkan mindset dia, solat tu bukan penyelesaian masalah. Aku punya masalah ni kena selesai, kalau aku hutang kena bayar. Dia kira macam tu kan. Aku kalau hutang, aku kena bayar baru selesai. Ini solat apa? Tak ada kaitan dengan bayaran pun. Kan? Kalau ada masalah rumah tangga, aku kena baik ke hubungan, bukannya. Tapi dia lupa bahawa untuk dia dapat rezeki, untuk dia dapat baik, untuk adalah dari Allah SWT. So kita kena faham. So kita fahamkan dia itu. Sebenarnya Allah SWT yang akan selesaikan masalah itu. Kerana tidak ada jalan keluar yang boleh untuk bawa keluar segala masalah itu adalah kecuali Allah SWT. So kita kena beritahu kepada dia dengan cara yang baik. Kan? Wallahu a'lam. Ada? Ya. Salam. Tergesa-gesa. Baik, saya bukan nak. Tergesa-gesa itu menyebabkan dia tidak khusyuk. Sedangkan Nabi Muhammad SAW lagi. Lagi sibuk. Betul. Ada juga yang boleh menyebabkan orang itu tidak khusyuk adalah kala tadi. Dia terlalu sibuk yang dia ada itu menyebabkan dia tidak khusyuk dalam solat. Betul? Boleh jadi. Kerana masalahnya dia masih menyibukkan diri dia dalam solat tu, dalam masalah tu. Sebab tu kita kena bezakan waktu kita mendirikan solat di luar dengan luar solat. Sebab itu kenapa dia sebutkan tadi Rasulullah SAW apabila dia dengar azan, dia dah tukar mood. Ini bukan mood lagi untuk yang lain, hanya fokusnya untuk solat. Tapi kerana dia bawa perkara itu dalam solat, dia tak khusyuk. Sebab dia bawa kerja dia bawa dunia dia di dalam solat tersebut. Sehingga akhirnya dia hanya solat itu sekadar melengkapkan atau menunaikan kewajipan. Kan macam tu. Sebab tu saya pun pernah jumpa orang yang dia kata, saya ni tak solat subuh di waktu subuh, tak solat zuhur di waktu zuhur, subuh tak solat subuh waktu subuh sebab waktu tu saya mengantuk, tak khusyuk. Waktu zuhur, waktu sedang saya bekerja, saya tak khusyuk. Waktu asar baru balik kerja, penat, tak khusyuk. Waktu maghrib, waktu tu baru nak refresh, tak khusyuk. Jadi saya solat semuanya di waktu malam sekali, jamaah. Kan? Dia punya alasan itu seolah-olah macam betul juga kan. Kita solat ni nak kena khusyuk.
Tapi yang lebih parah lagi ada lagi. Kenapa tak solat? Kalau solat tak khusyuk buat apa? Lebih baik tak solat. Itu lebih teruk. Yang ni kurang-kurang solat tapi dia qadha semua. Dia jamak semualah. Kan? Adakah boleh seperti itu? Tak boleh. Sebab tu dalam kesibukan dan dia solat, memang dia akan mengganggu kepada khusyuknya kalau dia bawa masalah ataupun dia punya kerja itu dalam solatnya. Tapi dia tetap kena solat. Khusyuk ke tak khusyuk ke, dia kena solat. Sebab apa? Sebab inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sebab solat itu sudah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma hari ni yang kita sebut, apa kita sebut tentang khusyuk dalam solat. Selama ini memang kita tetap kena buat juga solat. Sebab tu dia kata, alamak dalam sibuk-sibuk ni saya buat terpaksa lah. Saya tak khusyuk sebab masih terfikir meeting tadi, masalah dan sebagainya. Cuma hari ni kita dah nampak dah bahawa kita solat ni, apabila kita nak khusyuk, kita bukan mesti kata kita fokus lupa kepada tak. Tapi kita punya matlamat kita dan kita punya itu adalah kepada Allah SWT. Sehingga kalaupun kita kata kita tadi ada masalah ataupun itu, kita dalam solat tu kita mengadu kepada Allah. Maknanya Allah jugalah dari tempat kita bergantung. Cuba buat macam tu. Saya ni sibuk ni kerja susah cari rezeki. Masa solat tu, ya Allah, Kau lah yang memberi rezeki. Ya Allah, kita yang pergi ke arah mengenal kepada Allah pada apa yang sedang kita hadapi itu. So maknanya kita punya arah kita tu adalah kepada Allah SWT. Itu nak bawa kepada khusyuk lah. Tapi kerana kita solat, kita pergi fokus bacaan, terjemahan, sehingga yang masalah tu masih ada juga. Nampak masalah ni datang pula dah, aku tengah nak, nantilah aku nak tengah terjemah ni masalah dia apa masalah. Jadi kita berlawan pula, jadi berlawan tu jadi benar. Sedangkan benda tu datang, ya Allah, kita pergi ngadu kat Allah. Ya Allah, aku kerja kenal, aku ya Allah, aku ni minta rezeki, Engkau maha rezeki Allah. Kita macam bicara dengan Allah SWT macam tu. So seronok lah sebab kita punya ada tempat mengadu pula dalam solat. Maka kita nanti bukan tak nak solat, lagi nak solat sebab ada tempat kita mengadu. Dan lepas kita mengadu tu pula, selesai masalah kita. Kerana memang Allah itu maha kuasa untuk nak selesaikan masalah kita. Cuba kita kena gunakan peluang solat tu. Jangan kita jadikan alasan kerana sibuk tadi menyebabkan kita tak khusyuk. Sebenarnya sebab tu Nabi SAW kata kalau Habib ada masalah, Nabi SAW itu ada Nabi solat. Sebab masalah tu Nabi mengadu kepada Allah. Jadi selesailah masalah tu, kan? Dan kenapa jadi rehat? Sebab jadi rehat sebab semua masalah ataupun bebanan-bebanan itu jadi ringan. Kerana kita bersama dengan Yang Maha Agung, Allah SWT. Jadi ringan. Itu yang disebutkan rehat. Tenang, rehat. Bos marah, bos ini. Allah, Kau ya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dia benci aku ke? Orang tak suka aku kerja ke? Kau pengasih ya Allah, Kau kasih aku. So kita kan tenang kan, senang. Itu yang kita relatekan tu. Jadi maknanya kesibukan itu tak sepatutnya kita menyebabkan kita tak khusyuk. Dan tak sepatutnya masalah itu menyebabkan kita tak khusyuk. Tapi sebenarnya lebih lagi, kita akan lebih lagi dekat dengan Allah SWT. Kita tahu itulah tempat kita mengadu dan tempat kita menyelesaikan masalah. Allah Ta'ala. Ada? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya minta maaf kalau saya kurang faham apa yang Ustaz sebutkan tadi. Tapi tadi Ustaz sebut kalau kita khusyuk dalam solat, kita akan dapat mempengaruhi cara hidup kita di luar. Tapi Ustaz ada cakap juga mengenai seorang yang demam beberapa makanan, sanggup drive ke sana kemari, ataupun yang pergi melancong, sanggup habis RM1,000 untuk melancong, pergi hiking di luar negara dan semuanya. Kalau betul-betul dia dah faham konsep solat ni, khusyuk ni, adakah bila dia dah berubah tu dia dah tak minat lagi nak buat apa-apa? Baik.
Bukanlah maksudnya dia tak boleh dan tak minat, tapi maksudnya apabila dia buat itu pun kerana Allah. Yang biasanya dia buat itu kerana nafsu dia, kerana syahwat dia, tapi dia pergi melancong. Sebab tu melancong tu pula, kalau kita safar, itu ada safar ibadah, ada safar mubah, ada safar maksiat. Betul? Selama ni kita mungkin safar mubah je, mudah-mudahan tak maksiat lah. Tapi apabila kita dah solat, kita relatekan semua itu dengan solat, dengan ibadah solat kita safar pun, kita nak pergi melancong pun kerana Allah juga. Kita nak, contohnya kita kata kita adalah, kita selera kita pun kerana Allah juga. Sehingga kata para ulama, makanlah yang sedap-sedap sehingga membangkitkan rasa syukurmu kepada Allah. Oh, kita relate tu. Sebenarnya kita tak rasa macam tu sebab kita biasanya makan kerana kita punya nafsu je. Tapi solat tu melatih kita hubungan kita dengan Allah. Sehingga apa yang kita buat lepas tu, walaupun itu untuk kita, maksudnya memang kita rasa seronok dapat benda ni, tapi kita akan relate juga dengan Allah SWT. Sehingga kita punya tu ada hubungan dengan Allah. Sebab ikatan solat kita tu tak akan terurai pun walaupun setelah solat. Itu beza dia. Sehingga nilai safar berbeza, nilai makan dah berbeza. Sehingga kalau kita makan pun, tadi saya teringin makan ni, kita pun boleh makan. Makan tak sedap, minta maaf. Biasa tak? Biasa. Biasa kita nak makan sedap, mungkin dapat tak sedap. Tapi apabila kita makan tak sedap, Nabi SAW apabila dia makan, dia tidak pernah mencaci makanan. Nabi tak pernah mengata makanan. Kenapa Nabi tak pernah mengata makanan? Kerana dia tahu bahawa makanan adalah rezeki dari Allah. Daripada mana? Daripada hubungannya dengan Allah SWT. Dia tak melihat makanan yang tak sedap itu, tapi dia melihat kepada yang Maha memberikan rezeki. So itu yang kita nak betulkan, sehingga secara pemikiran kita dah berbeza bila kita khusyuk dalam solat. Tapi selama ni, minta maaf lah. Kan? Saya makan ni memang Bismillahirrahmanirrahim, tapi tak sedap. Apa ni masak macam ni? Kenapa? Sebab tadi kita dah tanggal dah. Itu yang beza dia. Bukan saya kata tak boleh. Itu menyebabkan kita tak selera dah. Saya pun dah putus asa, tak nak buat apa. Seperti mana saya sebutkan tadi juga, apabila kita sebutkan tentang kita menjauh daripada dunia, kita mendekat kepada akhirat, bukan bermakna kita sudah tidak lagi hidup dalam dunia ini dengan cara kehidupan kita. Tak, kita kena jalani kehidupan itu, tapi semuanya relate kepada akhirat. Banyak tak? Semua boleh relate dengan akhirat. Sebab tu kita wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wa tansa nasibaka minad dunya. Itu yang kita akan jadi pergi macam tu. Wabtaghi, carilah apa-apa yang kamu ada dalam kehidupan ini untuk akhirat kamu. Maknanya kamu carilah akhirat dengan apa yang kamu ada sekarang. Semua yang kamu nak buat ni, semuanya kena relate dengan akhirat. Cuma janganlah lupa bahagian kamu di dunia. Ada bahagian juga kamu boleh, tak salah. Kamu nak lebih sikit, kamu nak cantik, kamu nak sedap. Tapi kalau selain itu, gunakan dia untuk akhirat kamu. Macam itulah. Jadi itu yang dimaksudkan. Jadi janganlah tak pergi jalan, janganlah tak makan. Makan, tapi ada hubungan relate kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Masya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Masa berlalu begitu panjang saya buat solat, kita memang banyak soalan yang sepatutnya. Sampai asar pun boleh rasanya, sampai zuhur nanti pun boleh rasanya. Jadi kita terpaksa berhenti di sini ya perempuan. Kita mohon Habib untuk membacakan doa penutup. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقدي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين نعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Arhamar Rahimin, pandanglah kami ya Allah. Di saat ini kami berkumpul dan berkumpul semata-mata untuk kami meraih rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Kami hamba-hamba-Mu yang lemah ini berusaha untuk mendekatkan diri kami kepada-Mu ya Allah, walaupun kami dalam keadaan yang lupa, lalai dan juga banyak melakukan dosa dan kesalahan. Akan tetapi kami rindu dan kasih kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami ingin khusyuk di dalam salat sebagai tanda betapa kami ini adalah hamba yang sepatutnya memberikan segala-galanya kepada-Mu ya Allah, kerana Engkau adalah Tuhan yang memberikan kurnia kepada kami. Alangkah besarnya nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Kau masih lagi mengundang kami ke dalam majlis ini untuk kami mendapatkan ilmu, untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah, untuk merasai kasih sayang-Mu. Ya Allah, kami mengucapkan syukur kepada-Mu ya Allah kerana masih lagi mengingati kami ya Allah, sedangkan banyaknya kami lalai dan lupa kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin, kurniakanlah kepada hati kami khusyuk ya Allah. Kurniakanlah kepada diri kami sentiasa ingat kepada-Mu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bantulah kami ya Allah sentiasa mengingati-Mu ya Allah, sentiasa bersyukur kepada nikmat-Mu ya Allah dan melakukan sebaik-baik ibadah kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah salat ini adalah merupakan salat yang Kau terima ya Allah. Jadikanlah ibadah kami ibadah yang Kau terima ya Allah. Jadikanlah ya Allah doa kami doa yang Kau dengari ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang khusyuk ya Allah. Dan jadikan kami orang-orang yang mendirikan salat dan zuriat kami, anak-anak dan cucu kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah yang maha mendengar segala doa ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tanda penghargaan dan kasih sayang kita dengan Habib, jadi persilakan pengurusi Berbalihan Islam Ustazah Basirah Maslan untuk sampaikan sedikit cinta hati kepada Habib. Silakan Ustazah. Salam. Terima kasih sekali kepada Ustazah Basirah.